Kulat Malassezia ni lah yang menjadikan kepala kita banyak kelemomor dan gatal-gatal. Sebenarnya kulat Malassezia ni memang ada secara semula jadi dekat kepala kita. Tapi bila kulit kepala kita menghasilkan terlalu banyak minyak, makanan untuk kulat Malassezia ni banyak, menyebabkan kulat Malassezia ni dia membiak dengan terlalu cepat dan banyak. Ini akan menyebabkan kulit kepala kita sensitif dan meradang dan akhirnya menyebabkan sel kulit mati tertanggal dengan lebih cepat dan lebih awal. Itulah terjadinya kelemomor. Dan bila kelemomor terhasil, kulit kita akan mudah rasa gatal. Nak kawal kulat malas yang dah jadi jahat ni, tak boleh guna shampoo biasa. Kena guna shampoo yang ada selenium sulfide. Selenium sulfide ni memang dah terbukti dalam kajian boleh mengawal masalah kelemomor disebabkan oleh kulat Malassezia. Cara nak pakai dia mudah je. Pakai macam shampoo biasa, cuma biarkan dia dalam 2 ke 3 minit, urut-urut sekali sebelum bilas. Dalam ni juga ada pyrition zinc yang membantu secara khusus untuk mengawal kelemomor. Kawal minyak, kawal kulat Malassezia, kawal radang, kawal kelemomor, kawal gatal. Cek dekat beg kuning. Mana tahu ada promo?